Cuma tentang witir tadi, yang ni mungkin tuan-tuan sekalian kalau boleh dibetulkan. Sebab kita dapati ramai yang kurang tepat lafaz niatnya ketika solat sunat witir secara al-fasl, secara pisah. 2 rakaat, 2 rakaat tahiyat akhir, salam, kemudian 1 rakaat. Witir itu maknanya apa? Witir itu maksudnya ganjil. Kita berdoa, kita melafazkan niatnya, usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir dalam kurungan ganjil 2 rakaat. Kena ke tak kena? Tak kena. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak kena. Yang satu lagi, okey. Usolli sunnatal witri raka'atan. Saja aku solat sunat witir 1 rakaat, ganjil 1 rakaat. Yang ni okey, kena pada bahasa. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Majmu', 2 rakaat yang kita lakukan sebelum daripada 1 rakaat yang ganjil itu adalah minal witri. Jadi macam mana lafaz niatnya? Wal mukhtar, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, usolli sunnatan raka'ataini minal witri lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat 2 rakaat daripada witir. Kerana semuanya itu bukan witir, tetapi juzuk daripada witir. Kerana 2 rakaat itu adalah genap. Genap dipanggil asy-syafa'. Sepatutnya usolli sunnat asy-syafa'i, bukan al-witri. Tapi oleh kerana itu juzuk daripada witir, Imam Nawawi kata 2 rakaat itu adalah minal witri.